Dia high cost punya. Amboi. Tengoklah je. Apa dia? Study last minute. Pulang gaji. Takut aku. Sekarang ni aku rasa macam nervous. Kau dapat soalan bocor ke apa ni? Tak ada, tak dapat. Ha? Tak ada. Nak bagi berapa minit ni? Dia nak baca ni. Study lah je, study. Okay gang, sebelum kita mulakan episod podcast kali ni, aku nak bagi shout out kepada Man of the Match Football Shirts. Korang boleh scan QR code kat bawah ni untuk layari website Man of the Match Football Shirts. Enjoy the podcast. Membaca sebelum Baca last exam. minute. Baca last minute sebelum exam. Revise juga last minute. Ini betul-betul student yang kira macam number one lah. Hai mana? Yang main-main hari exam. Tapi aku cakap adik selalu score kan, yang tak study pun. Dia selalu score. Jangan kat rumah budak adik-adik semua. Study. Jangan tak study. Jangan last minute study. Jangan geram pun. Mesti ada yang tak study. Aku tak study semua. Relax kan. Muka macam relax. Siap boleh borak dengan awet kan. Boleh pakai bomo. pakai bomo. Okay, selamat datang ke episod Quiz Lego FC edisi kedua. Dah bersedia korang ni? Ya? Hei, batang. Batang Bawa datang. Tak cik. Diorang ni trivia power gila. Janganlah bagi trivia punya question. Tapi Bagi last kali kau menang. Kan? Ya ke? Nasib lah. Buat last Putusan Tak, terakhir. pusat Musiala punya point tu banyak. Siapa second masa tu? Abang. Abang Adik second. kalah. Adik mula awal. Kau kalah terus. Kalah terus. Lepas tu tak Mula-mula leading. Mula leading. Korang tengok World Cup tak? Apa nama World Cup qualifying? Tengok sikit-sikit. Tengok sikit-sikit lah. Pagi tadi Nigeria, Congo Penalti kalahkan Nigeria penalty. So dia on the last African team yang akan layak ke World Cup. Kongo Zaire. Zaid. Kongo Zaire. Zaire. Siapa beli Kongo EPL? Ni lah. Apa tu? Ada. Baru tengok. Dah start ke trivia? Dia ada seorang. Dah start trivia. Biru. Kongo biru. Ini warm up. Dia ada seorang. Dia macam unique players. Dia kan Zaire. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka? Tuan Zebe. Dia banyak lah. Tuan Zebe. masuk Tak, striker. Ada seorang striker famous. Sadiki. Noah Sadiki. Sadiki. Striker tak ada. Bukan. Diorang ni semua sebab tak dapat main UK tu main sini. Aku dah foresee lah. Dia punya soalan akan susah Dia starting Macam dah ni bagi Dah bagi Kongo. Dia ada orang India kan. Samuel Mutusami. Betul lah. 8. Musami ni dia kacukan Tamil. India. Wan-Bissaka. Ada seorang pemain India yang French tu, yang main international. Vikash ya. Dorasu. Bukan Rasul. Dia jadi ni kan. Politician masuk. Dia Malaysia dia. Vikas Dorasu tu main PSG kan. 9 jam. Main PSG. Milan. 9 jam kan. Sama-sama Milan bodoh. Tak bodoh. Nama Asharawi. Bukan. Tak. Bukan, sebelum lagi. Zaman Zaman tu. lagi, Shevchenko tu. Shevchenko Dia zaman. legend ke tak? He's well respected dekat Tapi Milan semua. dia pencen awal. Vikash Dorasu. Pelik lah. Dia macam asal kau Indian and French. Macam tiba-tiba. Itulah main French international team apa? Combo yang pelik kan. Boleh betul. Okay. Lego FC buat quiz World Cup ni aku rasa macam nak warm up kepada World Cup lah. Baik. Sebab aku macam dah rasa sikit lah. Dia punya kehangatan tu. Bahang kan? Dia punya bahang tu sebab kita dah sampai ke penghujung qualifier ni. So adalah macam 1-2 team yang masih nak qualify yang macam ada lagi game? Playoff Dia ada playoff. Playoff yang dia benua ni lah. Benua tu. Ada 6 team playoff. Tak silap aku ni Mbemu punya country out. Cameroon out. Cameroon out. Senegal dapat kan? Senegal dapat. Ini nanti orang akan fokus more Mexico, Amerika dengan Canada. Betul. Sebab time ni lah diorang nak macam ni buat duit ni. Kalau aku Davies tu, ya Alfonso Davies tu, aku dah macam time ni lah sponsor masuk. Kau kena promote Canada ni aku. Betul Mexico paling ya ada interview siapa striker Mexico Raul Jimenez. Jimenez. Tak silap aku Mexico kalah tau. Something like friendly. Friendly ke group stage aku tak tahu. Dia friendly. Dia tak boleh group stage. Dia confirm layak. Tapi dia kena interview. Tu Raul Jimenez cakap, apa ni, kita bengang lah. I'm frustrated because our home fans in our Mexico stadium, dorang boo kita. That's why kita semua lari US.
Dia kata macam tu. Aku macam Wah, ini ini komen-komen yang macam Siapa? dah. Raul Ini Jimenez. balik Mexico kena bunuh ni. Dia nak lari US benda. Dia bukan kat US. Yalah, Dia nak cakap immigrant apa ni Mexico pergi US lah. Sebab apa kalau kat Mexico kita kena bu dengan orang sendiri. Macam tu lah. Tapi aku macam panas bahang. Oi, gila. Benda ni boleh jadi macam Tak tahu hilang esok hilang Tapi kenapa 3 negara Padahal US punya besar kot. Host. Nak duit. Okay, the next one pun 3 negara juga. Kan Europe balik kan? Dia Spain, Portugal dengan Morocco. Ayo. So ni kali pertama macam dua benua punya yang host World Cup. make sense lah. So dia orang akan berkampung contohnya satu grup kan. Macam dulu kalau kita tengok soal Japan Korea kan dia ada 2 negara kan. So maksudnya kalau dia orang punya game satu grup tu dia akan berkampung dekat satu tempat je lah kan. Yes. Bukan negara itu je. Dia tak travel. Sebab lagi tu betul. Kau bring up that point pun macam aku fikir teringat juga. Macam dekat World Cup kali ni paling geographically besar, paling besar. paling jauh. Sebab Canada jauh besar. atas. US pun sendiri dah besar gila. Okay, Canada dengan Mexico besar. Canada dengan Mexico dia punya suhu pun dah beza. The time zone beza. Time zone beza. Time zone beza. Kalau US macam mana? Bayangkan kau main kat New York tapi tiba-tiba next game kau main kat California. Tapi Kat Los Angeles. Jauh tu. Ni aku baru nampak sekarang ni sebenarnya Canada dua bandar je. Satu je. Dua. Vancouver dengan Ottawa. Toronto. So basically dia pecah pada 3, Western region, Central region, Eastern region. So Western region ada 4 team, 4 group. Yang ni dia ada 16 total. 16 stadium betul lah banyak tu. 16 stadium in total. So dia akan bagi dia bagi 3 tu. So Canada dapat 2 stadium Dua je. Dua je venue. Kau macam untung lah Canada. Sebab dia dapat dia dapat automatic spot jadi host tapi kena ada 2 stadium je. tu lah cakap dia desperate nak crowd. Tu je. Dia tahu orang US ni dorang memang kalau dia suka American football that's it. Dorang takkan, that's why tak pernah Mexico ada berapa? 3 je. 3. So basically US 3 dengan 11. US ada 11. Aku rasa dia meeting dia macam ni. Meeting ni memang sebenarnya diorang nak US je. Lepas tu macam ada orang businessman dia fikir tak semua orang pergi tengok bola weh. Tak semua tengok American soccer ni kan. Walaupun hype dia Messi masuk Miami itu je lah. Kat Miami, kat LA, yang lain semua nak tengok. So macam betul tak kenapa dia nak tarik Mexico dengan Canada? Macam aku rasa US boleh je hold benda tu sorang-sorang sebab je. Mexican jangan pergi tengok. Yang beli yang macam we want to watch football. Sebab diorang ada Chicharito punya like apa ni yang even yang Martin Nunes yang apa ni Santiago Nunes. Santiago Nunes. Dia tu pasal Mexican dah. Mexican enggak? So memang American ni diorang tahu okay football is for Mexicans. Final confirm dekat US ni tak? Confirm. Macam last time 94 tu. 94 memang US pun terus kan. 94 US terus. Tapi aku claim sekarang Brazil akan menang. Aku nak Brazil menang sebenarnya. Sebab aku rasa Ancelotti factor is like dia selalu menang Kau tak boleh cakap apa. Tapi dia tak dapat form lagi. Macam Brazil punya qualifier semua hari tu friendly pun seri lawan Korea. Korea apa seri kalah. Ya hari tu Jepun kalah. Korea menang. Tapi don't test player tu. Banyak rest player. Tak tahu Brazil. Tak ada star. Tak ada star. Tak ada striker. So time sekarang lah sebenarnya Brazil boleh pick up balik sebab dia tak ada star tu. Tapi dia main as a team lah. Dia tak ada number 9 tu. Dia tak ada number 9. Pure number 9 Yang ada Richarlison sampah tu. Betul. Dengan Joao Pedro lah. Joao Pedro tu boleh lah sikit-sikit. Tak sampai level lah. Boleh, untuk main boleh. World Cup. Tak, Liverpool. Untuk bawa nama Brazil tu. Tak, Brazil ni tak ada midfielder yang bagus sebenarnya. Yang hantar bola macam dulu. Adik, zaman menang 2002 tu siapa? Gilberto Silva, Cleberson. Tapi dia orang buat kerja tukar langkah. Tapi midfielder kuat. Midfielder ada Sekarang ni. Bruno Guimaraes, Paqueta. Guimaraes okey. sebut je lah nama. Paqueta, Casemiro. Casemiro Main ada. lagi ke? Casemiro main lagi. Dia score weh. Dia score. Dia sekarang tengah form gila babi. Dia tengah form. Okey. Dia kira macam alah time World Cup tua-tua yang akan naik macam Cristiano Cristiano. Memang kena ada. Dia kena ada orang yang macam figure yang dah tahu dah ada experience. Dia rosak tim tu sebab Neymar. Rosak tim. Wish sebenarnya. Memang dia terror betul tapi dia harmony tim tu jadi pelik. Memang tak nampak dah. Tapi Gabriel injet lama ke? Ya itulah dia.
Tak tahu lagi. Oh, ya ke? Gabriel Angel itu dekat Settle lah Bayar. Sebelum Christmas. So Squad Dev ni siapa mas? Siapa kerti? Squad Dev Okay, ni. itu next episode. Episode kita sembang. Episod kali ni kita fokus kat quiz je. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Right. Mungkin terlalu awal lagi kita nak macam predict apa. Tapi aku just nak tanya je. Korang rasa favourite untuk World Cup ni siapa? Favorite France tu. France eh? France. France eh? France. Okay. Sangat kuat. Nak kata squad dev kan ada orang lah. Squad Dev. Ya. Squad Dev. Aku kenapa kau cakap France? France is because Squad Dev. Okay, Squad Dev. Aku cakap Brazil sebab first of all heritage lah. Heritage is dorang memang country yang sentiasa menang lah benda. Aku rasa paling banyak kan Brazil. Betul, 5 kali. Paling banyak. 5 kali. Cek kan sebelum kita Quiz. tapi aku tengok team tu, diorang memang bagusnya orang tak expect Brazil menang. Sebab aku rasa selalunya when into the competition, team-team yang memang orang nak diorang menang World Cup memang akan suffer. Betul. Macam last time yang Argentina memang diorang akan anticipate lepas ni memang kita orang kena make sure group stage lepas ke tak? Betul. Lepas tu team yang macam England, macam Spain, macam France, Germany, diorang semua dianggap yang player team yang I suspect Portugal. Portugal consistent. Portugal tu kuat. Tapi Portugal dia akan kena pressure tu lah yang kita orang dah again lah, ada orang akan put label Golden Generation. Habis dapat je Golden Generation punya label, habis kau terus terus kalah. Portugal ada CR kalah. Ya. Wish you. Memang dia akan ada lah. Tengok yang ni 3-1. Tapi abang Armenia abang. Tak boleh juga. Tapi Kau tahu tak, dia sebenarnya dia dah tahu. Kau tahu dia macam alah ni lawan Armenia je kot. relax Pang lah. lah bagi. tapi rekat Bruno dia interview lepas tu dia hint sikit tau. Dia cakap macam something yang macam sebab tengok lah kalau problem ni selesai, macam ni lah kita main. Macam aku cakap kau Sekali siapa hat-trick je lagi, cakap kan. Siapa? Dia cakap dia boleh main tanpa CR lah. Dia cakap. Dia cakap macam dia tak Portugal tak, better tak, without CR. Dia tak clear. Dia tak cakap clear. Dia kata macam there's a one thing that we have to solve and it's clear when it's solved kita boleh main. Okay. Memang semua tu Cristiano nampak Ronaldo tau. lah. Yang dia seorang je tak main. Sebab sebelum tu dia kalah dengan Ireland kan? Ya, dia pergi Siku tu kan? Siku red card tu. Dia tu memang kepala macam Zidane sikit. Macam power tapi Aku rasa dia nak rest. Dia tahu tu macam alah lepas ni lawan Armenia juga. Bagi aku rest kena ban tak satu. ingat. Boleh jadi. Balik awal. Arab jauh kot. Lepak dekat Arab je kan. So Portugal lepas tu kau cakap apa tu? France. Brazil. Brazil. Actually aku pun ada soft spot dengan Brazil. Brazil Sama lah. Brazil ni kira macam pasukan legacy ke Dia tak? sebab apa tau? Aku main bola sebab Brazil. Betul. Benda tu. Ramai. Itali masuk tak? Itali Masuk. Nombor 2. Okay, Itali. Norway nombor 1. Kalah 4-1 kan? Itali nombor 2. Bodoh. Tapi diorang kena play off lah. Kena play off. Second place tu kena play off. Second place So Europe punya qualifier pula. Nombor 1 yang dapat. Nombor 1 dapat automatic, nombor 2 kau kena play off. Kalah 4-1 home. Norway. Tapi just nak ceritakan, nak bagi sound awal-awal sikit lah yang World Cup nanti Lego FC akan meriah sikit lah. So kita orang akan update korang apa yang kita orang akan buat dekat World Cup nanti. So jangan lupa subscribe social media kita orang dan juga channel ni supaya korang tak ketinggalan dengan update-update World Cup nanti. Kita akan pergi Mexico. Thank you. Mexico, US. Aku nak US Satu. Toronto. Mexico at least kita muka Mexicans. Diorang mesti macam boleh blend in lah. Amigo. Amro. Alright. Kita akan main quiz. Okay, kalau korang dah boring tengok aku bercakap sebola and nak tengok balik aku Aizat Amdan sebagai penyanyi. Ini sebenarnya penyanyi. Dia bukan pandit bola. Aku masih lagi menyanyi, okay? Stop kutuk Chelsea dah. Cukup. Penyokong Chelsea pun datanglah. Datanglah ke Jibril 29 November ni. Tiket adalah terhad. Ni adalah listening party. Dalam masa yang sama korang dapat makan free. And then dalam masa yang sama juga korang dapat merch free. Dan dapat jumpa kita orang. Semua hari ni. So datanglah guys ramai-ramai. And tiket adalah terhad. Guys, pakai baju Chelsea.
Just kita nak recap daripada quiz yang lepas. Aizat pemenang pertama. First ever Lego FC World Cup. Bukan World Cup. Quiz. Quiz. Luck of the Irish. Orang panggil dia. Luck of the Irish. Pada siapa yang tak tengok edisi pertama, bolehlah lepas video ni korang tengok edisi pertama Layan dulu. untuk layan quiz. So kali ni seperti biasa kita ada 2 round. Okay. First round is trivia. Okay. And then second round is siapa aku. Okay. Alright? Okay. Tapi ini seperti yang aku cakap, ini adalah quiz edisi World Cup. So dia punya soalan-soalan tu akan berat kepada fakta-fakta World Cup lah. Dia bertemakan World Cup lah. Mari. Okay. Adik dekat sangat Amar. Dia boleh nampak ke tak? Dia boleh Nampak nampak. dia? Tak. Tak mati kan? Awal-awal dah bagi psycho. Tak mati kan? Ref. Tak tahu macam ni. Alright. Soalan pertama korang kena tengok Oh, skrin ni? gambar rajah ni. Oh, gambar rajah. Okay. Antara negara-negara ini, yang mana satu yang belum pernah layak ke Piala Dunia? Indonesia. Salah. Bang, India. India betul. Oh, Indonesia. Indonesia pernah? Indonesia, okay ni fun fact sikit lah. Dia pernah qualify 1938. Tapi masa tu dia punya West Indies. Dutch. Mana Haji? Dutch East Indies. East Indies. Ah. Nama lain dia. Dutch show. Dutch East Belum Indies. merdeka. Ni apa nama Indonesia punya team masa Time tu? Dutch East Indies tu. Kau tahu nama diorang masih lagi Moe Heng Tan. Belum negara bangsa lagi. Belum lagi. negara bangsa. Belum Soeharto Soekarno punya ni. Acembat Nahwil. Ni kali terakhir 1938. France who? Dekat France Sultan masa tu. Sultan Anwar. Anwar. Isak weh. Patiwell. Hang Sommer. Hans Tai. Macam nama-nama diorang punya player sekarang. Itulah. Sudar Maji tu nama. Kau boleh tengok kan macam Indonesia dulu lain dengan Indonesia sekarang kan nama-nama diorang kan. Sebab diorang yang buat negara bangsa Negara tu. bangsa. Suwarte tu je nama Indonesia. Suwarte. Sudar Maji. Sudar Maji. Sudar Maji. Sultan Anwar. Hang Zimmer. Bukan. Hang Sommer. Weh, dia main taktik apa eh? 2 defend. Tapi dulu memang berat ke forward. 2-3-5. Uish. Jadi tendang bola terus ke Tapi depan. adik-adik setuju strategi sini? 2-3-5 Try nak try Tak, baru. dia sebenarnya berfikir lek. Macam Arsene Wenger punya style kan macam dia kata 2 kiri, 6 tengah, 2 kanan. Konsep dia. So kita kena compact tengah. Tapi kalau kita pecahkan attacking macam American football kan dia ada 2 tim berbeza kan. Cuma kan kita 5 depan, 5 belakang. Macam tu senang. Senang. Tak payah fikir panjang. Bayern main 2-3-5. Dia attacking. Ayolah. 2 centre back pegang bola. Hmm. 3 midfielder, wing back terus join attacking. Yeah. Tapi tak adalah start 2 terus. Tak ada. Bila possession. Itulah tu orang kata sebab tu on paper je. Nak bagi nampak 4-3. 4-1-2-3-4-5 kan. Satu duduk di kepala. Apa bang? Aku geram kan nombor-nombor baru ni. 4-1-1-2-1-1. Main 3 nombor sudah sampai nak 4-5. 4-1-2-1-2. Apa benda? Okay, sebenarnya macam bola ni kau bagilah apa-apa formation pun. Kalau player tu tak erti main formation tu, tak jadi. Sebab lately ni aku macam banyak fikir kan. Sebab banyak sangat macam evolusi taktik-taktik ni kan. Tapi sebenarnya kalau kau tak ada player yang main dekat taktik tu ataupun player yang tak erti nak execute instruction, tak jadi kan sebenarnya. Coach tu shock sendiri nanti. Ya. Okay, tahniah abang 1-0. Awak lagi. Awal lagi. Soalan kedua ni pelik sikit. Dia macam dia kena spin the bottle. Nak tengok siapa Siapa ada botol? ataupun korang lat tali lat lah. Okay. Alright. Lat tali lat. Siapa? Sekarang. Nah, Okay. Lat tali Prom. Siapa ni? Tali lat belum. okay. So mula pada abang mula pada abang, second adik, lepas tu Aizat. Asal si adik sikit. Okay, osom. Mana gunting? Sana kau nak gunting burung siut. Betul. Alah. Yes. Aku Okay, so Aizat second, adik third So dia soalan dia ni macam korang kena listkan contohnya macam top 10 goal scorer ever in World Cup. Okay. Wow. Okay, so abang akan sebut satu nama. Okay, katalah abang sebut Ronaldo. Atau Aizat sebut Messi. Lepas tu sambung ke adik. Adik sebut Sadio Mane. Mane, katalah Mane salah. So adik dah out dah. So sekarang tinggal Aizat dengan dia. So last man standing akan menang. Ini dah macam Squid Game weh. Aduh, bosannya. Okey, teruskan. So kategori dia. Mulai daripada abang Okay. Lepas tu Aizat terus
Top 10 negara yang pernah layak ke Piala Dunia. Brazil. Itali. Itali betul. Uruguay. Uruguay betul. Argentina. Argentina betul. England. England betul. France. France betul. Spain. Spain betul. Apa dah ni? Ada berapa ni? Ada lagi. 3. Dah 7. Ada lagi 3. Lagi 3. Holland. Aizat out. Germany. Germany betul. Okay, abang. Ada 2 lagi. Arab Saudi. Salah. Portugal. Asal Saudi. Salah. Salah juga. So dua-dua tengah seri ni. Kau tengah apa? So siapa yang first teka kira tiebreaker ni lah. Dia teka Portugal. Salah. Salah. Lagi Arab Saudi lagi. Aku rasa dia paling banyak dekat ni kan? Asia. Dekat Asia. Ah. Jepun. Tak, ni abang bawah. Newton. Korea Selatan. Salah. Sekejap ni. Mexico. Mexico betul. Mexico. Lupa ke sana. Itu slot ke? 1 point untuk adik. Jerat. Lagi satu yang top 10 Belgium. Oh, ya. Belgium. Aku nak cakap Mexico tadi. Kenapa cakap Holland siut? Oh, lu tak banyak. Tak banyak. Okay, soalan ketiga. Okay, 1-1-0. Soalan ketiga. Cape Verde, Uzbekistan dan Jordan akan beraksi kali pertama di World Cup 2026. Namakan satu sahaja pemain daripada 3 negara ini. Cape Verde. Cape Verde, Uzbekistan dengan Jordan. Jordan. Aku tahu dah sebelum mana. Aku tahu. Aku tak ada KL. Jap. Dia laju. Ini sebenarnya macam trick question sebenarnya. Betul lah ya. Jordan. Salah seorang je. Salah seorang. Salah seorang daripada tim tu Salah seorang daripada tim Uzbekistan, Jordan dengan Cape Verde. Weh. Ini sebenarnya trick question. Sebenarnya nak teka paling senang dekat Jordan lah. Kau teka je nama Arab. Abdul Allah. Abdullah Muhammad Abdul Allah. Ada Muhammad. Abdul Allah tu seorang. Mesti ada punya Abdullah kan? Muhammad mesti ada. Tak, okey. Muhammad mesti ada kan? Muhammad. Muhammad mesti ada. Confirm ada. Aku macam nak buka phone je. Ahmed pun ada kan? Aku dah jumpa dah seorang tu tapi aku tak tahu nama dia. Okey, clue dia adalah aku buat soalan ni pasal aku tahu Selangor. seorang je. Ya, Selangor player. Bukan. Itulah orang tu lah. Apa pasal aku fikir Selangor? Selangor ada seorang player. Seorang player. Oh. Tak, bukan Cape Verde Cape juga. Verde ada. Ni juga. Jordan seorang. Tak, bukan aku tak fikir pasal dia. Aku tahu tu player dia. Apa dia player apa? Aku tak nak bagi tahu dia. Okey. Jauh nama negara. Cape Verde, Cape Verde, Uzbekistan dengan Jordan. Aku buat soalan ni specifically pasal aku tahu seorang ni daripada 3 negara ni. Yang korang patut tahu sebenarnya. Jangan bagi keluar. Tapi kalau kau tahu, kau cakap lah bang. Tak, aku tahu dia tapi Kau tak tahu nama dia? Aku accept nama last name lah. Last name. Aku tahu sebab aku tahu tapi aku tak tahu nama dia. Nak clue lagi satu lah? Jangan. Sebab aku tahu dia tahu nama. Tulis tadi. Kau kena jawab bang benda ni. Aku dah Kau tulis benda ni, tadi. bang. Sebab kau dah nampak dah muka dia. Kau dah nampak muka dia. Aku dah tahu dia gameplay semua aku dah tahu dah. Gameplay dia dah tahu dah. Aduh, tapi kau tak ingat nama. Aku tahu posisi semua aku dah tahu dah. Okay, aku bagi clue lagi satu. Dia main EPL sekarang ni. EPL Chelsea. Betul Chelsea. Ya, sekejap aku dah ingat dah. Lagi sekali Jordan, Uzbekistan. Aku belum. Dia Jordan, confirm Cape Verde. Uzbekistan dengan Cape Verde. Punya player ni. Aku blank tu. Kau blank. Blank gila. Aku boleh teka Jordan je. Aku Okay, kalau kau boleh teka Jordan okey juga. Tapi Wah, macam nama aku Arab lah. aku kena fact check lah. Kena fact check lah. Tapi kau tak boleh lah tiba macam Muhammad Abdullah Ibni Al. Aku boleh cakap kalau Jordan ada nama Abdullah tapi macam ramai ada 2-3 player nama yang sama Abdullah. Tak wah, cari ni wah. Abu Abdullah. Abu Abdullah. Tak ada. Okay, dia main mana Abu Abdullah? Jordan lah, dia main Jordan. Abu Abdullah. Bantai lah. Cuba tengok ada kat international team. Bantai tak ada. Biar. Bagi hint. Okay. Yang dia tu. Last kali dia main defender. Hey, jap. Defender main EPL. Dia laju. Chelsea. Dia laju. Dia top 10 fastest EPL. Yes. Gusto. Bukan. Okay, adik dah out. Abang Aizat je. Tapi lama sangat ni aku kena bagi countdown juga. Bagilah 4, 3. 5, 4,
Abang, 3, aku pas. 2. Tahu Jawab dia. je lah, jawab je lah. Tak tahu nama dia. Nama okay, alien pun. aku buat soalan ni pasal aku kenal seorang je. Uzbekistan. Uzbekistan. Kusanov. Kusanov. Siti. Bukan Kazakhstan ke? Bukan. Uzbek. Uzbek. Adik tolak dia, ingat dia Kazakhstan. Kusanov. Kusanov. Dia best gila right back yang Tak nak nampak. Korang tahu tapi yang tak nak bagi tahu. Kusanov. Aduh. Betul. Geram dia main City. Satu je. Nanti yang banyak betul. Anjing. Jom tengok Jordan punya national team. Ada ni, gulash ada gulash. Allah ada tak? Kau pun ada. Okay. Kalau Yazid Abu Laila Abdullah Malik. Nasib abang. Apa kau cakap dia? Abdullah apa ya? Yazan Al-Arab tu. Abu Abdullah. Abu Abdullah tak ada Dia kan? play Selangor tu. Tu Arab apa dia? Tak Abdul Naidi tu yang play Selangor. Abdullah. Al-Rawadeh Al-Rawadeh, Selangor. Oh, tak ada. Tu kan seorang lagi tu yang nombor 5 tu main FC Seoul tu kan Okay, Selangor juga. terima tu. kekalahan ni. Okay, kita move on. So, Cakap lah aku kosong tak ada apa-apa Aduh. Kosong. Alright, soalan Air keempat. tak ada orang dapat. Kazakhstan tu. Sebab air tak ada orang dapat. Soalan keempat ni, aku akan sebut satu persatu jawapan dia. Okey, contohnya aku cakap berikut adalah 10 tim yang menang EPL daripada tahun 2000. Okay. Okay? So aku cakap Manchester 2000. Lepas tu Liverpool 2001. Ni contoh je lah Manchester. Lepas tu kalau kau tahu 2001 punya jawapan, kau jawab lah terus Liverpool. Jawab terus je. Nyampuk Amah. Nyampuk. Okay. So siapa boleh menyampuk aku dan Menang jawapan tu betul, Okey. Point. Okay. dapat point. Boleh. Okay? Cuba. Berikut adalah host Piala Dunia daripada tahun 1930. Host Host Uruguay. Aku start dulu. Aku start dulu. Okey. Betul lah tu dia nyampuk. Aku start dua dulu Aku start dua dulu. Aku standby dah. Aku start dua dulu. Dua tu sama. Okay. Uruguay, Okay. Italy. Ada siapa nak jawab? Betul lah. Oh, jap. Kalau jawab Salah. salah terus out Tak. Okay. France. Ada Tak ada. Brazil. Switzerland. Sweden. Chile. England. Alah, betul lah tadi. Ya Allah. Mexico. Lepas Mexico adalah West Germany. Lepas West Germany, Argentina. Lepas Argentina, Spain. Lepas Spain, Itali. salah. Okay, dah out. Lepas Spain, Mexico. yes! Mexico 2 kali. 1986. 86 Mexico. 82 Spain. Lama aku tutup mata. Sebab England tadi tunggu sebab dia ada skip dua World Cup. World War tu. So dia skip. Just remat. Lepas tu bila dia cakap West Germany tu macam, okey dah dekat dah ni. Lepas Mexico dekat. siapa? Mexico. Lepas Mexico, Amerika. Italy. Tu baru Itali Itali nanti. 90. Lepas tu US, France, Korea, Japan, Korea, Germany, Brazil. South Africa. South Africa, Brazil, Russia, Qatar, United States, Canada, Mexico. Gila bang. Right. Respect. Oh. Okay. So kedudukan dia 2-1-0. Go. Aku yang selalu start lambat Dia akan catch up nanti. Second ni tau. Tiba-tiba dia macam dapat 5 point terus. Okay. Soalan kedua kau kena tengok slide ni. Apakah satu benda in common dengan semua pemain ini? Apa? Satu je je benda in common. Aku takkan terima macam diorang ni pemain bola sepak. Tak menang World Cup. Betul. Oi, Maldini tak pernah World Cup. Paulo Maldini, Michael Ballack, Benzema dengan Neymar semua tak Dia pernah World Cup sebelum tu Paulo Rossi yang dia dapat dia tu. Dia tak sempat. Tak, Tak semua sempat. ni dia kalah. Diorang main diorang kalah. Oi, diorang ni tak pernah World Cup. Tak pernah menang World Cup. Tak menang World Cup. Kalah semi final. Ballack dia masa dia menang tu dia injured. Ya. 2014. Kira menang lah tu. Tak main. Dia tak listed kan. Oh, dia tak listed pun dalam Dia tak squad. listed, Tak pergi ni. World Cup pun. Tak pergi pun. Benzema macam biasalah dia ada hal Ada dengan problem. France. Neymar body dia lah. Gila bang. Abang tengah form ni. Aduh. Ya betul.
Adik, cepat adik. Cepat adik. Okay. Soalan ke-6. Dalam sejarah, hanya terdapat 2 kali di mana tuan rumah gagal melepasi group stage. Namakan negara tuan rumah tersebut. Satu pun tak apa. Tuan rumah apa ni yang Tak lepas group stage. France. Salah. tak dapat group stage? Maksudnya dekat World Cup lah. Group tak stage lepas- World Cup lah. Tuan rumah tapi tak lepas group stage World Cup. Banyak kot. Ada 2 je. Ada 2 je. Ada 2 je? Ada 2 je. Ada 2 je. Ha, Aku South Africa. betul. Ada Ya 2. tu. South Africa dengan Qatar. Ya doh. Itu paling... Asal aku jawab France. Aduh, ini dah jauh sangat ni. 4-1-0 abang. Tak ada jawapan yang berdapat 5 terus apa? Itu Siapa aku tu? siapa aku punya. Ya, tunggu sampai aku lah. Ni. Okay. Soalan nombor 7. Kau kena tengok slide ni ya. Dan selesaikan masalah matematik ini. Ush, okay. 14. Salah, abang out. Abang out. 19. Salah. Bukanlah. Out. 11. Salah. 24. Out. Salah. Okay, abang dengan Aizat je tinggal. Apa kau ni matematik lemah tak? Tak, kita buat bonus dulu kan? Mas lu, betul. Cuba fikir dulu apa. Oh betul lah, ada kurungan lah. Aduh, 24 lah. Jawapan aku betul. Sekejap. 5 kali 4 tambah 1 kali 4. Orang ada mana 4 ni? Ada kali. je tau. Sekejap. Ya, France 2 lah. 14 betul aku. Tak kira. Tolak. VR. Aku tak perasan yang kali tu tambah. Aku pun tak perasan yang tambah tu. Aku terus je. So sebenarnya 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Betul tak? Tak boleh. Dia kena kali dulu baru tambah. Kali. Oh dia kali dulu baru tambah eh? Ha. So 5 kali 2, 10. Ah. Lepas Satu tu kali empat. 1 kali 4, 4. 14. So 4 tambah 10, 14. So abang lah betul. Minta maaf. Rupanya aku matematik yang fail. Oi, jauh. France 2 kali je. France 2 kali. France 2 kali. Oh, 98 Cina, dengan Jerman 2018. England sekali je. Argentina 3 kali. England sekali, dia Italy 10, Spain sekali. 3, Brazil 4. Brazil 5. 5. Itali 4. Itali 4. Itali 4. Itali 4. England sekali. Yang satu dapat ni Spain dengan England je. Sorry. Laju Itali siap 4. orang. Gila tu kau. Minta maaf. Kekilafan di situ. Bosan abang. Jauh sangat dia bang. Ya, Arsenal aku. Habis skor 5-1-0. 5 abang. Tapi banyak lagi poin yang boleh dimenangi. Soalan seterusnya, soalan nombor 8. Soalan nombor 8 Betul. Okay, nombor 8. Namakan seorang yang pernah coach lebih dari satu negara di Piala Dunia. Namakan seorang yang pernah coach lebih dari satu negara dalam Piala Dunia. Scolari. Betul. Betul lah. Portugal. Portugal, Brazil. Portugal, Brazil. Ada banyak Common lagi. Hiding, Gus Hiding, Gus Hiding. Maldini. Carlos Queiroz, Sven-Goran Eriksson, Fernando Santos, Klinsmann. Aku dah jawab dah Gus Hiding tu. Kena yakin je, kena yakin. Tu lah. Okay, aku yakin je. Dia sebab dia dah titik 5-1. Dia dah macam 5-0 dia macam mental down sikit. Banyak lagi, dia banyak lagi poin. Moral down. Jauh lagi. Boleh. Cukup poin. Kau kena ada one before half time lah. Ya. Aku dah concede banyak sangat ni. Okay. Ini macam soalan tadi juga yang aku macam kena sebut satu-satu lepas tu korang kena sambung. Okay. Berikut adalah kapten yang pernah memenangi Piala Dunia dari tahun 1930. Kapten Aku ulangi, berikut adalah kapten yang pernah memenangi Piala Last name Dunia dari tahun 1930. Last name aku terima. Okay. Mula daripada 1930. Jose Natsadze. Tahu siapa yang menang lepas tu? Tak tahu? Nombor 2 aku tahu tapi apa caranya. Ya ke tahu? Oh, kau tahu negara mana menang? Tapi tak tahu dia punya kapten lah. Kapten lah. I tahu kapten dia. Keeper dia kan? Bukan. Defender dia. Gianpiero Combi. Defender kan? Dia orang tahu lah. Tahu ya. Memang aku kalah ni. Giuseppe Meazza. Lepas tu dia lah. Ni nama Stadium. San Siro. San Siro. Obdulio Varela 1950. Oh ni, kita tunggu dulu. Tunggu je. Fritz Walter. Fidelio Bellini. Mauro Ramos. Bobby Moore.
Bobby Moore. Oh, England. Carlos Alberto Torres, Franz Beckenbauer, Macam ni. Daniel Passarella, Dino Zoff. Dunga. Salah. Belum lagi. Lagi satu Dah. Diego Maradona, Eh. Lothar Matthäus. Dunga. Dunga. Sama Marcel Desailly. Didier Deschamps. Didier Deschamps, Cafu, Cannavaro, Casillas, Yeah. Philip Lam, Hugo Lloris, Lionel Messi. Stupid Nazmin. Free adik. Thank you dek. Thank you belanja. Awal sangat ni Dunga ni. Dia menang terus segmen pertama ni. Memang segmen pertama dia 7 tapi segmen kedua ni ada 3. Jawab 2 soalan dah potong lah bang. Kalau 3 poin lah. Jauh sangat ni. 7-1-0 abang. Sorry abang, episod ni tak ada hadiah. Cakap dah tengah jalan dah ni. Hutang ah. Okay, sebelum tu aku nak mengingatkan kepada pendengar semua, Lego FC sekarang berada dekat Spotify. So kepada diorang yang macam malas nak tengok muka-muka kami ni, ataupun dalam kereta, Dalam gym. kereta traffic jam, boleh dengar kami dekat Spotify. Dalam motor, naik motor. Oi jangan. Naik motor Motor selalu phone kat ni. Oh ya. Selit dekat helmet. Jangan letak phone Sekarang pakai earphone sudah. Sekarang helmet ada ni Yun. Ada terus dapat. Style. Okay, soalan terakhir daripada round pertama. Ambil lah bang. Dah lah ambil dia. Zat 1 poin lah. Tak lah, aku rasa Satu kena point lah. siapa aku lah. Itu je lah aku boleh. Korang akan tengok slide ni Okay. Soalan dia adalah, apakah satu benda yang in common dengan semua player ini? Siapa kata? Kau tak pernah main international team? Salah. Kau tak pernah MU player. Salah. Sekejap. Tinggal adik seorang ke? Tak pernah main World Cup? Betul. George Weah tak nak main. Cantona tak nak main. Itulah aku dah cakap tadi. Tak sampai. Giggs tak pernah main World Cup tu. Josh Weah, David Ginola, Eric Cantona, Berbatov, Ryan Giggs, Berbatov, semua tak pernah main World Cup. Aduh. Okay, at least bukan abang lah. At least bukan abang. Next round adalah round siapa aku. Macam biasa, Alright, baru-baru ni ada satu video yang tengah menjadi somehow rich bait kepada ramai-ramai netizen kat luar sana. Kalau korang tahu, kat dalam tu ada orang komen kata kita orang ni kaki bangku. Dengan ini berbesar hati lah. Kalau kita nak main bola sama-sama ke, nak friendly sekali ke, for fun ke, nak futsal ke, bola padang ke, boleh DM je dekat SOG punya Instagram. Laki perempuan tak kisah. Tak kisah. Tolong main santai. Santai. Pas santai. tapi jaga-jaga mulut abang ni. Mulut dia atas padang. Mulut tu biasa. Kalau main senyap kan, buat apa? Dia main macam Messi kan, dia diam kan. Rich bait lagi. Baru je. Boleh contact dekat kita orang social media. DM DM kalau je. korang. Kita orang DM ada lah. je. Sebab kalau korang komen kita tak rasa serius. Kalau korang serius DM. Betul. Next round adalah round siapa aku. Macam biasa, siapa aku akan bacakan 3 clue. Kalau korang dapat jawab pada clue pertama, dapat 3 poin. Kalau jawab pada clue kedua, dapat 2 poin. Okay. Pada clue ketiga, 1 poin. So kalau korang nak menang banyak poin, jawab cepat-cepat. Jawab cepat lah. Alright. Siapa aku? Nombor 1. Aku bermain dekat Serie A sekarang. Oh. Sekarang. Sekarang. Okay. Ada taker? Siapa nak jawab? Tak ada? Okay. Clue seterusnya. Aku pernah main dalam 4 Piala Dunia. Ui. 2006, 2014, 2018, 2022. Clue pertama, aku bermain dekat Serie A sekarang. Clue nombor 2, aku pernah bermain dekat 4 Piala Dunia. 2006, 2014, 2018 dan 2022. Dia main kat Serie A. Serie A sekarang. Siapa nak? Sekarang 2 point, yes. 2006 2006. 2006, 2014, 18, 22. Dan siapa nak 2 point ni? 2 point. Kalau tak 1 point je. Yang ke je boleh tak? Boleh lah. Kalau di bala. Salah. Okey, kan tinggal adik dengan abang je. Nak jawab ke ataupun nak clue ketiga? Aku dah jawapan tapi jalan. Okey, dah awal Clue ketiga. Pada usia 37, aku adalah pemain outfield tertua yang pernah bermain di peringkat separuh akhir World Cup. Oh, dia tua lah. Cristiano. Salah. Ni jap. Dia main Serie A sekarang. Sekarang masih main Sekarang masih main. Serie A, aku pernah main 4 World Cup dan pada usia 37,
Aku adalah pemain outfield yang paling tua pernah beraksi di peringkat paruh akhir World Cup. Orang yang bukan tak banyak ni. Alamak. Dia Abang dah tahu dah. Dah 2002 siapa menang? 2002 Brazil. Mana? 2002? Dia tak main dulu. Dah 2022. 2002 Argentina. Argentina. Argentina menang lawan final lawan France. Oh, France. So ada Morocco dengan ni. Okay, Dek, aku kena countdown ni, Dek. Sekarang dia masih main. Sekarang kat Serie A. aku boleh tak tolong adik? Dan 5 4 Aku clueless lah. 3 Dia winger 2 Oh, kau winger? Tak. One. Tak tahu. The outfield player bang. Off ni. Clue dia pada clue ketiga tu sebenarnya. Luka Modric. Oh ya. Alamak, aku dah Allah, ya betul Croatia. Rabbi. Dia akan ni, Perisic. Croatia Ivan lah. Perisic. Kau tak cakap Croatia. Sekarang dia main kat Milan. Ya. Betul. Tapi aku dah 0 point. teka Croatia tu betul lah. Okay, tak ada orang jawab betul. Okay. So, siapa aku ni aku boleh... InsyaAllah. Luka Modric. Best Okay. player. Aduh. Soalan kedua, siapa aku? Aku pernah menjaringkan gol di 3 Piala Dunia. Okay. Itu clue pertama. Aku pernah menjaringkan gol di 3 Piala Dunia. Okay. Ada siapa jawab? 3 point? Tak ada? Alright. Alamak, tapi 3 point tu. 3 Piala Dunia 3 Piala Dunia. Terlalu ni sangat. Ramai. Ramai. Aduh. Okay, clue kedua. Aku pernah coach 2 negara dalam Piala Dunia. Oh, dia pernah skor 3 Piala Dunia, lepas tu dia pernah Ni coach lah 2 tadi, negara. tadi dia cakap nama tu sini. Coach 2 negara Piala Dunia. Coach Klinsmann. 2. Betul. Yes. Jurgen Klinsmann. Jurgen Klinsmann. Tak ramai striker yang jadi coach. Dapat 2 point terus. Let's go. Adik dah pandai dah main. Dia pandai main dah. Dia macam dia fikir striker, dia jadi coach. Okay, personality nombor 3. Aku pernah bermain dalam 3 Piala Dunia. Sekali lagi. Ramai. Susah. Aduh susah. Pernah main dalam 3 Piala Dunia. 3 point tu. 3 point ya. Dia kena bantai lah. Susah sangat. Ada kerja susah kot. Mungkin clue kedua ni dapat bantu lah. Aku adalah penjaring termuda dalam Piala Dunia untuk negara aku. Untuk negara aku Oh, paling muda. 3 Piala Dunia, Pele. Salah. Aduh. Aku pernah main 3 Piala Dunia pertama dan aku adalah penjaring termuda dalam Piala Dunia untuk negara aku. Dalam Piala Dunia untuk negara Betul lah dia. tu, tapi sebab salah. Sebab jawapan dia lain. Dia pandai. Dah senang lah tu bang. Dah tahu. Senang lah tu. Termuda dengan aku pernah main 3 Piala Dunia. 3 Piala Dunia. 3 Piala Dunia. Piala Dunia. Aduh, senang ah. Tapi ramai je sebenarnya. Penjaring termuda. Jadi termuda untuk negara untuk dia. negara dia. Untuk negara aku dalam Piala Dunia 3 Piala Dunia. Kalau dia cakap negara ni kau pun senang. Kalau dia bagi tahu negara. Wayne Rooney. Salah. Oh, betul tu, betul. Tinggal abang seorang je. Maksudnya ada negara lain ni bang. Negara lain. Kau nak jawab ke nak tinggal? Lagi. Aduh. Aku dah patah je. Tak nak ambil 3 dah. Pada Piala Dunia 1998, aku menjaringkan antara goal of the tournament dalam Piala Dunia tersebut. Michael Owen. Yeah. Oh, Owen dia paling muda. Owen dalam tim dia. Ya, World Cup. Bukan dalam Rooney, World Cup. Bukan Rooney Bukan. Oh, patutlah sia. 8-4-0. Abang ingat gol macam mana? Weh, aku tak ada Lucio. Lucio. Ah, Dia beat gol- Lucio. gol ni Lawan lah. Brazil. Ah. Dia Lawan Argentina. Argentina. Ni 2002 gol kan? gol solo. Gol solo. Aku tahu Gol solo tapi tu tak gol tahu. Argentina. Bukan lawan Brazil 2002 kan? 2000 tak. Bukan, Langsung 98. 98. Michael Owen, the weirdest player. Ballon d'Or winner. 2010 kan? Okay, personality seterusnya. Selepas terkandas di group stage pada World Cup 2022, Okay. aku bersara pada umur 31. Selepas terkandas pada tahap group stage World Cup 2022, aku Bersara untuk negara ke dan tim? Untuk negara. Negara. Aku bersara daripada national team aku pada usia 31. Nak jawab. Tapi Jawab lah 3 point. Ha. 8-4-0 ni. Onana. Salah. Alah. Onana mana? Onana mana ya? Bersara. Onana mana? Onana goalkeeper. Bersara benda je. Asal bersara? Onana bersara goalkeeper negara dia. Tak lah.
Tak. Kan the game tu Dia controversial. kena buang kan. Kena buang. Padahal keluar. dia announce suara lah. Ya. Ah. Tapi terkejut lah dengan jawapan tu. Onana. Umur dia tadi nombor satu Umur ni. dia bukan di satu lah. Jaya, ulang balik dia punya description pertama. Clue pertama, selepas terkandas Okay, selepas di group terkandas. stage Oh, dia muda lagi. pada 2022 World Cup, World Cup. aku bersara pada umur 31. Last World Cup lah basically. Last World Cup dia retire. Dia retire lepas apa ni terkandas, apa ni group stage. Dia retire terus. Retire. Asal aku pernah dengar cerita ni ah. Ke nak clue lagi satu? Aku clue satu. Aku tak ada tamat ni, aku tak ada point pun. Abang, clue dia tu Betul lah dia retire babi. Siapa dia Right retire? after World Cup, Onana. Onana World Lepas tu Cup. dia kena call up balik masa 2023. Tapi umur dia muda lah, 27 macam tu. Oh, dia retire Ah, dia retire. Oh, dia Itu retire. drama Dia macam Onana. merajuk. Dengar Ringo Bird song. Tak ada, dia buat drama tu. Kecoh. Biasalah Onana ni. Dia macam ni lah. Dia Mamat ni yang retire ni dia macam buat geng drama merajuk sikit. lah. Dia buat merajuk Merajuk. sikit. Okay. Padahal dia main balik lepas tu. Clue nombor 2. Aku adalah pemenang tempat ketiga pada World Cup 2018. Hai. Weh. 2018 aku menang tempat ketiga. Sekejap Dah tahu lah siapa negara mana. So 2022 dia retire lepas kalah group stage. Oh, yelah. 2018 dia menang tempat ketiga. Siapa tahu pemenang tempat ketiga 2018, insya-Allah boleh tahu siapa menang. Awal siapa besar? Susahnya. Jangan je. Okey. Jatuh nombor 3 dia. Aku rasa aku tahu siapa nombor 3. Pada 2018 dia menang third placing. Adik. Tak lah. Kena at least 1 point lah. Betul lah. Kau nak? Kau tak nak? Tak nak Tak nak. Okay, abang tak nak Clue, last clue. Pada edisi yang sama iaitu 2018, Yalah ya Allah. aku memenangi silver ball. Ya. Diego Forlan. Salah. Kan 2018 dia menang silver ball. Best Ya. player Tak ramai, dia tak banyak gol tau tahun tu. tahun 2022. Ya, dia besar awal. Dia bersara. Abang expect Nasib dia tak bagi clue yang lagi obvious. Abang expect player Jerman. Jerman kalah 2018 dia tak ada sampai nombor ni. Jawab je lah bang, kau bagi sakit hati orang kan. Banyak point. Banyak lah bang. Kau tak perlu pun point ni. Kau dapat apa pun kau menang ni? Tak dapat apa. Lionel Messi. Dia Messi dah retire. Eden Hazard. Hazard. Hazard tu kalau dia bagi tahu ada adik-beradik dalam tim. Oh, nombor 3 Belgium ah. Ya, nombor 3. Belgium, oh, Dia dia- beli best player. Itulah Golden Generation doang. Seterusnya. Pada Piala Dunia 2010, aku terpilih dalam skuad Piala Dunia pasal kapten injured. No idea man. Bawah daripada 2000 lah sikit. Bawa pada 2000. Ini untuk appealing untuk Gen Z. Gen Z. Alah, sah sini. Ni penonton Gen Z je. 10. Pada tahun 2010, South Africa kan? aku terpilih dalam skuad Bukan. pasal kapten aku injured. Maknanya dia terpilih masuk dalam skuad tu pasal kapten injured, captain of the team injured. Injet 2010. terus tak main lah kan. Injured terus tak masuk World Cup lah. Okay? Ada? Kejap. Okay, jalan dulu. Okay, jalan dulu Aku pernah menang World Cup sekali je. Kedua-kedua. Wah. Menang waktu. Okay. So pada tahun 2010 dia masuk tim pasal captain injured. Nombor 2 dia pernah menang World Cup sekali. Dia, Mamat tu pernah World Cup. Maksudnya kalau player tu bukan first 11 pun dikira kan. Tapi Tak asalkan kira. dia call up World Cup kan. Siapa nak jawab? So dia ganti apa di captain dia. Apa ni dia tak kena call up pun. Dia Dia mula-mula asalnya. tak kena call up pun. Ah. Tiba-tiba captain dia injured, lepas tu macam dia kena call Kalau up. ganti dia kena call up. Oh, lepas tu dia apa yang second one? Dalam second pernah one, menang. I tahu aku cerita pernah ni. menang World Cup sekali je. Masa dia orang tengah ni, di cerita dia masa dia orang tengah Oh, dia cerita. dekat training ground dekat negara Afrika tu. Boleh tiba, ke? boleh. Last minute. Bukan Time tu kan tengah ni, tengah ada panas badannya game. Injured, tukar. Dia ada deadline pergi. dia lah. Masa time tu dia tukar time tu. Jawab lagi. Tim tu Tim tak ingat. Tapi jap. Saya pun tak tahu Maksudnya tak apa? Siapa dia captain lepas tu negara tak dia bukan captain. Tahu tak siapa captain sebenar tim negara tu? siapa captain? Tu je kalau tahu tu. Dia quite high profile juga cerita ni, aku Ya. ingat lah dulu. Betul. Macam France. Siap ada gaduh semua tu. Gaduh-gaduh France.
Okay, gaduh-gaduh tu nanti lepas aku reveal dia punya jawapan. kita Okay, cerita sembang. pasal gaduh-gaduh. Nak clue ketiga? Tak nak clue 3. Clue ketiga. Pada final 2014, aku cedera masa warm up dan tak main final tu. Pada final 2014, aku cedera masa warm up dan aku tak main final. Weh, dia ni maknanya dia macam dia revive lah. Daripada dia tak kena call up, lepas tu dia main the next World Cup final tu. Lepas tu macam tiba final next World Cup tu dia injured masa time final tu. Maknanya dia revive lah. So samanya naik. Final World Cup 2014. 2014 betul. dia injured. Argentina, Jerman. Jerman betul. Maknanya dia ni World Cup legend ni. Dia pandai main World Cup. Dia pernah menang sekali je. Angel Di Maria. Salah. Tapi dia macam Argentinian kan. So antara Argentina dengan Brazil lah. Teka lah. Bukan. Dina atau Holland? Argentina dengan Jerman. Jerman. Takkan dia ni Kamiyasu. Salah. Ni 2010. Siapa player penting dia? Ya ke? Ramai sangat dalam kepala ni. Higuain. Salah. Dia Man City kan? Tak. Bukan tak? Sami Khedira. Sami Khedira. Siapa kapten time tu? Balak Balak. Balak. Yalah. Balak masa tu injured. Tanya kau. Cerita pasal gaduh-gaduh tu. So cerita dia Balak injured. Lepas tu kena drop lah. Kira tak bawa pergi World Cup. Lepas tu captaincy dia bagi dekat Philip Lam. Betul. Lepas tournament tu Philip Lam tak nak bagi balik dekat Balak captaincy tu. So mula bergaduh kat situ. Susah soalan Itulah bergaduh-gaduh dia. Gila Susah soalan dia. Susah gila So kira aku menang kan ni? Belum lah. Jauh lagi. Ada lagi 5 soalan. Lagi 5 soalan. Boleh lagi. Aku tunggu satu soalan je yang aku boleh jawab terus. Musiala. Yang kau boleh soalan memusyalakan seterusnya. Tapi 2000 ke bawah lah. Susah soalan ni tak baru kan. Aku tak pernah main dalam World Cup dong. Aku tak pernah main pun dalam World Cup. Tak nak main. Okay. Aku tak pernah main dalam World Cup. Soalan dia besar sangat tu. Soalan besar. Ramai tak pernah main dalam World Cup. Banyak orang. Aku tak pernah main World Cup. Moktadari tak pernah main. Bobby Pian tak pernah main. Effendi Julaihi tak pernah main. Ramai. Batlan Marjan tak pernah main. Marjan. Ini tak kalau pernah dapat main. ni terus 10 poin terus dapat kan. Okay, clue kedua. Pada tahun 2026, Akan datang. Aku akan buat debut pada World Cup. Pada tahun 2026. Legend. 2026. Clue pertama, aku tak pernah main World Cup. Clue kedua, pada tahun 2026, aku akan debut World Cup. Dia akan. Mana dah qualify tim dia? Qualify lah. Dia tak pernah main World Cup. Dia tak pernah main. Tapi pada tahun 2026, dia akan debut. Banyak ni. Banyak juga. Debut. Susah. Kenapa 2026? Okay. Next World Cup lah. World Cup lah. Dia akan debut. Tapi dia tak pernah main World Cup. Dia tak pernah main. Dia tak pernah Main World Cup. Siapa siap? Tapi confirm ada debut ni. Ha? Confirm kau ada injet. Okey. Dia aku boleh cakap confirm debut lah. Main ni very famous lah. Aku tak cakap confirm main, tapi dia cakap confirm debut lah. Okay. Aku dah tahu dah jawapan dia, tapi apa jalan? Ha? Clue ketiga. Aku manage pasukan yang bukan negara aku. Sial, soalan ketiga dia babi Twist kan? Twist. Satu apa tadi? Nombor satu, aku tak pernah main World Cup. Okey. Nombor dua, clue nombor dua, pada tahun 2026, next World Cup, aku akan buat debut. Debut World Cup aku lah. Siut. Okay, clue nombor tiga, aku manage pasukan yang bukan negara aku. Pochettino. Salah. Tukel. Tukar. Akhirnya 1 poin. Tukar. Thomas Tuchel 1 poin. Come on, let's go. Lapan mula comeback. Oh, dia. Jauh ah. Ni mula dia punya sprint. Dia punya sprint towards the finishing line. Come on, last. Okay, seterusnya. Okay, ni pun clue yang agak Jauh sangat lah. agak susah. Aku pernah menang Piala Dunia sekali saja. Amboi. Ramai. Okay, ramai Teruskan. Pada tahun 2002, aku menjaringkan gol dalam 5 game berturut-turut. Ronaldo Brazil. Siapa? Ronaldo Brazil. Salah.
5 game berturut-turut. Aku dah tahu dah. Dalam Piala Dunia 2002 aku skor Miroslav Klose. salah. Aizat dia tinggal. Okay, apa dia kata 2002 dia skor 5 game turut-turut. Okey. Tapi dia Klub pertama dia aku pernah menang World Cup sekali je. Yang itu Premier League lah. Ha? Yang dia skor 5 kali turut-turut tu. Tak, World Cup lah. World Cup. Dalam World Cup. Dalam World Cup pada tahun 2002 punya World Cup aku menjaringkan 5 game berturut-turut. 5 game berturut-turut. Menjaringkan gol 5 game berturut-turut. Dah 2002 is Japan lah kan? Japan. Japan Korea. Dia menang sekali World Cup. Yang first. Jawab first clue dia menang sekali je World Cup. World Cup? Satu World Cup dia pernah menang. Wih. Satu World Cup. Lepas tu dia skor 5 game berturut-turut dalam World Cup 2002. Banyak. Gol. Banyak Close salah. Saya dah tahu dah. Klose salah, Ronaldo salah. Uish. Sekejap, jam time tu. Untuk 2 point je. Ni aku rasa dah senang lah ni. Aduh. Ya, aku tak nak. So aku nak the third one. Aku one. nak kena 1 point tak juga. apa. 1 point is a smart move jugalah. Okay Aizat, pada tournament yang sama aku kena denda pasal play acting. Nampak ni. Ni. Aduh. Kena sini. Oh. Pada tournament yang sama. Neymar. Eh, 2002 kamu 2002. habis dah. Habis. Apa? Rivaldo. Dia gol betul. Dia ni. Tapi aku tak ingat dia skor 5 kali berturut tu. Final dia tak gol. Final je tak gol. Dia tengah hit form. Masa lawan Turki yang Pasal dia kau buat sini. Turki, lawan Turki. Kan dia kena sini. Aduh. Tapi betul World lah. Cup tu yang bestnya Brazil punya strike force lah. Gila, 3 arrow. Ronaldinho, Rivaldo. Gila, itu mengarut. The best. Mengarut. Itu bola sepak. Yes. Okay, ada 3 lagi soalan. Aduh. Weh, memang tak dapat. Boleh tak? Boleh lagi? Kalau kau dapat 3. Aduh. Okay. Tak fair lah. Soalan semua 2,000 ke atas. Soalan seterusnya. Aku sekarang technical director untuk FA negara aku. Sekarang aku technical director untuk FA negara aku. Tahu pula. Dia ex-player yang jadi technical director. Nak Dah. Okay, untuk 2 point. This bawah 2000 ni. Aku pernah bermain dalam 2 Piala Dunia 2010 dengan 2014. 2014. Dia technical director. Dia sekarang technical director untuk FA negara sendiri. Negara dia sendiri. Dan aku pernah main dalam World Cup 2010. Bukan nothing to lose lah kot. Oliver Kahn. Salah. Bukan Bayern. Itulah, tapi aku ingatkan mungkin dia. Itu technical director kan. Adik, kau pun kena try ni. Tapi okey je kalau kau nak lagi 1 point. Nak main selamat. Main selamat. Main selamat Nak kata je. Main selamat bang. Tak jawab ah. Okey. Clue ketiga, clue yang terakhir. Aku terkenal dengan kung fu kick pada final 2010. Zlatan Ibrahimovic. Kung fu kick. Salah. Salah. Kick Kung fu kick. Okey, adik. Alah. Abang. Pada 2010 je first balik. First clue dia, aku sekarang technical director untuk FA negara aku. Clue nombor 2, aku pernah main pada 2 World Cup 2010 Sudah soalan. 2014. Clue ketiga, aku terkenal dengan kung fu kick pada final 2010. Final 2010. Final Dia kung fu kick. Kung fu kick. Sebenarnya mudahnya, terutama untuk Aizat sebenarnya. Ya, Holland dia player. Betul. Player Holland. Robin van Persie. Salah. Kan. Siapa je? Ni. Apa ni? Aku bagi, tapi ini untuk suka-suka je lah. Dia kung fu kick Xabi Alonso. Oh, okey. Dekat Apa ni? Siapa ni? De Jong apa? Nigel De Jong. Nigel dia. Oh, dah besar ke? Ya, dah Oh, tak dia- ada. Oh, tak tunggu soalan ketiga lah. Soalan ketiga kan. Okay, ada 2 lagi Susah soalan. soalan dia. Kira Aizat dah tak boleh menang ah. Tak boleh. Adik je boleh menang. Boleh. Serius. Second. Second kau boleh lagi. Second boleh. Second boleh lagi. Okay. Clue pertama. Pada tahun 2006, aku menjadi defender termuda mewakili negara pada usia 20 tahun. 2006. Pada 2006, aku menjadi defender termuda mewakili negara dalam World Cup pada usia 20 tahun. Oh, ini 2006, usia 20 tahun, dia defender termuda yang pernah mewakili negara dia pada World Cup. 2006. Tak ada? Defender. Tak nak? Tak nak Okay,
Okay. Clue kedua, aku pernah bermain dalam 4 Piala Dunia, 2006, 2010, 2014 dan 2018. Aku pernah bermain dalam 4 Piala Dunia, 2006, 2010, 14 dan 18. So kalau tadi 2006 umur dia 20 tahun. So dia tahun 86. Defender. Dan aku pernah main 4. Defender mana yang pernah main 4 World Cup? Betul satu. Dia memang semua World Cup tu dia main defender. Okay. Tak satu World Cup dia main keeper. Tak, mana tahu kan dia main striker lepas tu main defender kan. Dia daripada striker dia ada orang macam dah tu. tua dia jadi defender kan. Macam Zainal Abidin Hasan dah. Tak clue ketiga? Aduh, dah kalah Haris. Kalah tu. Pada kau nak teka je. Teka je. Okay, sekali lagi. Kalau teka sekarang ni kau Tak boleh tak? Boleh. Oh, dia kena dua-dua kan? Boleh je. Sekarang sini 8-4-1. So kalau kau teka betul ni Apa dapat dia 2 clue point. dia sekali? Clue pertama adalah pada tahun 2006 aku menjadi defender termuda mewakili negara aku pada usia 20 tahun. Kalau nak seri boleh je. Tahu. Defender termuda dalam World Cup untuk negara aku. Clue kedua, aku pernah main dalam 4 World Cup, 2006, 2010, 2014, 2018. Defender yang pernah main 4 World Cup. Paling muda. Oh. Macam mana 2006? Ayo tak jawab again. Kau dah jawab lah tadi. Dia jawab? Belum. Kau tak jawab lah. Kau dah jawab lah. Belum lah. Tak jawab Belum lagi. Belum Philip Lam. Bukan. Kita aku fikir film tapi bukan. Sebab tu tanya position tu. Tapi di batch tu lah. Batch 86 tu kan? Okey. Geng-geng Satu lagi lah. tu. Boleh seri. Teruskan. Satu lagi lah. Okay. Pada tahun 2010, aku bermain dalam setiap minit dalam knockout stage sampai ke final. Ini memang 2010. paling penting lah. Maknanya dia okey. Final siapa tu? Final siapa? Holland Argentina lawan Apa dah tahu dah? Adik nak pancing Ada jawapan. dua orang ke? Perbincangan. Sekejap. Tadi 2010 siapa menang ah? 2010 ni kan Spain. South Africa kan. Spain lawan Holland. Holland. Ya. So dua defender. Dua Oh, dia ke? Cik. Okey mah. Dia main MU tu ke? Bukan. Full minute. Sergio Ramos. betul. Oh. Come on lah dia. Benar dah clean je. Menang early lah. Abang clinch the title lah. Dah clear title lah. One question to go kan. Tu dia start sebab dia start awal tu dia start bagi terus. So dia relax. Masa dia boleh fikir soalan hujung. Sebelum mid-season dah dalam satu jawab. Lepas tu dia boleh macam Ramos, sekarang ni dia showboating je. Keep the ball, showboat. Aku dah kena relegate lah. Dah kena relegate lah. Dah tukar manager. Dah sign dah ni kan. Dah caretaker sekarang. Tak apalah, kita main je lah satu soalan lagi. Boleh. Gila. Okay. Clue pertama. Aku adalah seorang defender. Sangat busuk lah. Itu sangat malas lah. Malas lah clue kan. Clue kedua, aku pernah main dalam 4 World Cup 2006, 10, 14, 18. Sama. Sama juga. Ini nampak sangat aku tengah dah malas nak buat question masa ni. Macam question terakhir ni. Kawan Ramos. Clue dia bosan. Clue ketiga, aku menang Piala Dunia pada tahun 2006. So 2006 siapa menang Piala Dunia? 2006. Okay. 2006 siapa? Itali. Okay, Itali. Mari kita brainstorm. So Itali. Itali yang menang World Cup dan siapa defender Itali dah pernah main? Ya, ramai. World 4 Cup? orang. Dia daripada 2006 dia main kan? 2006. So confirm lah seorang tu je. Giorgio. Abang, betul ke? Giorgio. Macam ni? Macam mana ni? Betul. Come on lah. Giorgio Chiellini. 10-4-1 tadi abang. Ini memang titik. Ini memang kena titik lah. Tipu ni study ni. Study ni. So, Tapi macam mana? dia excel kat depan tu sebenarnya. Tak, kalau buang yang depan berapa markah aku? Kalau buang depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 point. 3. So Tiga. kalau Abang si menang. Mesti menang juga. Oh sangat abang. Memang lah. Oh sangat abang.
So pengajaran dia tak perlulah macam ulang kaji last minute. Dia ulang gaji awal. Seminggu dia ulang gaji. Aku nak jadi Liverpool sikit komplain apa ni patutnya soalan bawah 2000. Apa semua 2000 ke atas. Oh terlampau ni terlampau Gen Z Terlampau Gen Z. Aku nak bagi Gen Z di luar sana macam follow World Cup. Oh yeah. Itu pasal soalan dia. Why? Think of our generation lah. Kenapa generation kita tak boleh Tapi generation kita lah. Macam the early 2000 tu memang betul lah tu. Okay dah, betul lah. Sebenarnya ada point juga. Tak boleh benda So loser. Macam mana ada ucapan ke? Macam mana kau feedback kau dengan Kita nak buat apa, kesian dia. itulah. Mungkin the next quiz nanti kita ada sponsor, kita bagi terus. Let's go. Next jersey dia dapat lah. Next jersey. Tak payah bagi lah. Tak payah bagi. Aduh, dia dah tengok jawapan tadi. Ada apa ucapan ataupun feedback kepada quiz master? Saya sebagai pemenang yang jauh gila kat depan. First half, second half pun menang. Sunyi kan. Berapa lama abang prepare untuk quiz kali ni bang? Sebenarnya tak ada preparation. Oh, tak ada preparation. Langsung. Oh, okey. Sebenarnya lepas tu bila fikir macam nak prepare tak apalah, kita berserah lah. Berserah. Tapi nak buat macam mana Jadi apa yang bezakan dengan quiz pertama dengan quiz kedua ni bang? Macam mana abang boleh menang quiz ni? Maksudnya quiz yang sebelum last time. Macam cik ni kira temu ramai. Semua menang kan. Post match interview. Post match interview. Macam mana abang rasa perbezaan di antara quiz pertama dengan quiz kedua ni? Kalau tanya quiz yang pertama lagi best. Quiz pertama ni Walaupun kalah. Oh ya ke? Yang ni dia punya clue, rasanya clue first tu macam memang tusak, memang patut markah 10. Clue ketiga. Sebab dia bertema ke World Cup. Betul. Macam holistik mungkin lebih menarik. Betul. Masa aku buat soalan ni, memang aku struggle masa siapa aku ni. Pasal clue dia aku kena bagi yang World Cup punya clue. World Cup punya clue tak banyak. So dia macam clue yang first tu memang takkan dapat nak jawab. Tak membantu dia pun. tak membantu Okay. Tapi 3 point tu dah lari lah. Soalan-soalan yang atas tu rasa macam dia sebenarnya susah, tapi sebab aku yang power. Drop the mic bro. Geram. Aku tak sabar untuk next soalan-soalan lagi. So untuk the next international break, aku sebulan Mac ke benda nanti lamanya. Aku selama lagi. Ya betul. Tak ada dah. Februari tak ada. Tak ada. Ni last Oktober last. Oktober last. November last. Lepas tu aku sebulan Mac last kali. Baguslah, kembali kepada Premier League. So abang akan terima hadiah pada next quiz show. Tahniah abang. Dan jangan lupa untuk saksikan match prediction punya episod Jumaat ni. Alright. Tahniah abang sekali lagi. Masih dah. Tahniah. Minta maaf tak ada hadiah. Baseball pun tak ada. Bodoh, match ball.